Ni kedai warga Pakistan kat ni. Cepat betul membiak dia. Dia dari mana dia orang datang ni? Cepat betul dia orang buka penagihan ni. Mari sini tak apa 4-5 bulan buka penagihan. Aku ni buat ni video bukan aku deki. Aku buat video ni aku suruh Melayu sedar bahawasanya negara ni dijajah oleh warga asing daripada negara Bangladesh, Pakistan, Myanmar, bangsa etnik pelarian Rohingya, Indo, Filipin, Afrika. Ni bahaya ni tahu tak? Cuba pergi negara lain, ada tak semudah undang-undang rakyat Malaysia ni, undang-undang di negara Malaysia ni betul-betul dahsyat lah. Dari mana dia orang dapat lesen ni? Dia dari mana? Kalau tidak adanya najis rasuah ni. Harap majlis Kota Baru ni, Kelantan ni dekat dengan rumah Nur Musa ni. Dengan rumah Nur Musa hanya 300 meter saja. Aku harap pemimpin Melayu ni jangan makan gaji buta, ya. Lepas tu pintu sepadan tu kawal dengan ketat. Ya, aku dapat maklumat dia orang ni masuk sepadan daripada Thailand, Kelantan. Bukalah mata. Aku tak mahu anak cucu aku esok kena tindah negara dijajah. Aku sayangkan negara aku sayangkan bangsa aku. Ikhlas kaya aku sayang bangsa aku. Aku tak mahu bangsa aku dipijak kepala. Sekarang ni nak tanya ni rakyat Malaysia. Undang-undang Malaysia ni untuk rakyat Malaysia sahaja ke? Untuk mana-mana yang melakukan kesalahan. Ni kalau rakyat Malaysia macam-macam. Kena hukum, kena denda lah apalah. Kalau warga asing lepas je. Harap kajian tu terutama kali kajian Malaysia yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim ni tak, Kaji Madani, pantau dan bagi hukuman paling keras. Sebab di Singapura kerana melakukan kesalahan sebab 20 batal. Ni kita ni bayar denda 500 dah boleh keluar, dah boleh lah lepas. Ni bahaya ni sebenar ni. Bukalah mata rakyat Malaysia dah. Aku buat ni video ni bukan untuk aku. Aku buat ni untuk rakyat Malaysia. Aku tak mahu anak cucu aku dijajah oleh warga asing. Assalamualaikum.